Kau tahu tak Toyota dah nak bankrupt? Presiden dia pun dah letak jawatan dah. Tapi dia berjaya diselamatkan oleh seorang engineer muda yang terror calculus. So tahun 1950, Toyota dah nak bankrupt sebab ekonomi Jepun waktu tu teruk sebab diorang kalah perang. Toyota waktu tu dapat jual kereta 300 unit je setahun. Tapi disebabkan oleh seorang engineer muda yang bernama Taichi Ono ni, diorang dapat survive dan menjadi salah satu pengeluar kereta terbaik dunia sekarang. Tapi Ono ni bukanlah terus diterima. Dia ni hampir diberhentikan kerja sebab waktu mula-mula sistem ni tak berapa nak cun. So bila order masuk, barang tak cukup, stok tak ada. Jadi orang order pun jadi lambat, orang dah bising. Jadi Ono ni hampir diberhentikan kerja. Tapi lama kelamaan sistem tu kan setiap hari ada penambahbaikan. So itulah, ada 3 benda yang Ono ni tekankan. Dia kata pertama, kita mesti buat kereta based on order. Maksudnya dia lah orang